Okay guys, hari ni saya nak tunjuk cara untuk anda buat dalam lori, okay? Tapi yang nak buat dalam lori tu, saya tunjuk ringkas je, saya tak tunjuk detail, tunjuk ringkas je, okay? Sebenarnya tu maaf kena buatan di sebelah kanan. Let's go. Okay, lepas tu tekan sini, tekan kat lori ni, tekan kat lori ni, tekan kat lori. Lepas tu pilih mana-mana lori, pilih. Lepas tu tekan sini, tekan confirm ni, confirm good. Tekan situ. Tekan confirm good tu. Lepas awak dah masuk ni, awak tekan sini, nak buat dalam kan? Tekan sini. Ni tekan benda ni, ni tekan benda ni, tekan dalam ni. Ni dekat sini, ni. Ni bagus ni. Lepas tekan bagus tu, awak tekan kamera ni, tekan kamera. Tekan kamera, dia boleh tengok belakang, boleh tengok depan, boleh tengok steering je. Okey. Kalau nak apa? Dia dekat texture tu. Dekat texture tu, ni texture. Okey. Kalau detail ni apa benda ni? Detail ni lampu-lampu yang ada dekat meter, lampu yang ada dekat button-button ni. Ni. Nampak lampu button tu. Tu nampak button menyala tu, button warna-warna lain tu nampak button. Ni detail. Kalau awak tekan detail, awak boleh ubah ni. Ubah button-button warna apa. Tu nampak button dekat radio tu, nampak tu. Jadi warna kuning, warna putih semua ada. Kalau light ni lampu. Lampu. GPS cuma dekat sini. Cuma dekat sini, di sini. Nak letak telefon, nak letak GPS cuma dekat sini. Kalau nampak body ni nak letak kapet semua ni, warna merah, warna hijau. Ni kat sini, texture. Tekan je texture tu. Lepas tu tekan bulat tu, lepas tu boleh pilih kat bawah tu. Boleh pilih nak macam mana. Nak macam ni. Nak macam ni. Macam ni. Tak nampak lah. Macam ni. Nak macam tu.